Okey, kali ni aku nak tunjukkan macam mana Big Heavy Duty Stain Remover ni menanggalkan kotoran-kotoran degil dan karak air lama. Seperti macam ni lah contohnya. Karak air ni aku dah cuba pakai macam-macam pencuci dah, takkan tanggal. Yang lain, kotoran lain tanggal, cuma karak air ni tak tanggal. Kali ni aku nak cuba Big Heavy Duty Stain Remover ni. Caranya mudah je, macam biasa, spray je macam biasa. Then kau biarkan antara 15 minit ke 30 minit. Biar je. Lepas tu dah boleh mula menyental. Sental sekuat hati ya, kalau boleh sampai keluar urat-urat lengan. Tapi kali ni aku tak sental kuat sebabnya susah tau. Aku satu tangan pegang kamera, satu tangan lagi nak gosok, amat-amat susah. Kalau korang tak beli lagi, aku tak tahu nak cakap apalah. Okey, kalau dah siap sental, kau rasa puas hati dengan sentalan dan kau boleh siram air lah. Dan hasilnya bagi aku sangat-sangat puas hati. Kesangkaran air tadi yang sekian lama ada kat situ dah hilang. Aku kalau tandas bersih macam ni, aku nak membuang lepas ni pun aku rasa excited dan happy tau. Nanti kalau tiba-tiba orang taman ke orang kampung ke nak datang tumpang toilet, tak adalah kita risau sangat kan. So bukti dah ada. Kalau korang tak support aku lagi, aku tak tahu nak cakap apalah. Big Heavy Duty Stain Remover ni sangat-sangat padu dan puas hati bagi akulah. Kalau korang berminat nak beli, kau tekan je beg kuning dekat bawah. Mantap.